Pelantikan Hannah Yeoh sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan dan Datuk Loh Soo Fui sebagai timbalannya tidak akan menjejaskan agenda Melayu di Wilayah Persekutuan, kata Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum melantik Hannah dan Soo Fui menerajui portfolio itu. Ahmad Zahid berkata, walaupun Hannah merupakan wakil DAP, prestasi beliau semasa menerajui kementerian belia dan sukan membuktikan tiada agenda perkauman sepanjang tempoh perkhidmatannya. Pelantikan Hannah dan Soo Fui yang mewakili Parti Gabungan Rakyat Sabah itu juga katanya, mengambil kira kedudukan wilayah persekutuan yang merangkumi Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ahmad Zahid turut memberikan jaminan bahawa Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri termasuk beliau sendiri akan bersama-sama melakukan pemantauan bagi menentukan bahawa agenda nasional sentiasa diberi keutamaan. Rombakan Kabinet pada Selasa menyaksikan Hannah bertukar portfolio daripada Menteri Belia dan Sukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, manakala Loh yang merupakan muka baharu dilantik sebagai timbalannya.